Perhatian kepada korang yang meniaga tapi tak ada TCC dan tak lepas nak ambil tender-tender kerajaan. Korang lah tu. Tolong tengok video ni sampai habis. Sekarang ni korang, kalau korang nak ambil tender kerajaan melalui e-perolehan, korang kena ada TCC ataupun Sijil Pematuhan Cukai. Semak sama ada korang ni ada TCC ke tidak, korang login masuk MyTax, lepas tu korang pergi dekat bahagian bawah ni, scroll sampai ke kanan dan cari perkataan e-TCC. Korang tekan kat situ. Ni ialah contoh Sijil Pematuhan Cukai. TCC itulah. Kalau korang nak masuk e-perolehan, pastikan korang punya status TCC ni patuh macam saya punya. So, kalau tak patuh ataupun tak ada TCC, sebab apa? Mungkin korang tak capai dua syarat ni. Syarat pertama, korang tak declare borang cukai tiap-tiap tahun ataupun korang ada tunggakan bayar cukai. So, kalau korang tak pernah declare borang cukai dan tak tahu cara nak buat macam mana, kenalah belajar dengan Amani Academy. Nak declare borang cukai ni senang je. 3 step yang korang kena buat. Mula dengan simpan korang punya receipt, bill, invoice semua. Kalau dokumen pun korang tak simpan lagi, belajar dekat dalam buku urus enterprise gaya korporat yang ini. Kalau semua dokumen bisnes korang dah lengkap, bolehlah belajar pula cara macam mana nak rekod akaun untuk dapatkan laporan keuangan, laporan untung rugi dan juga kunci kira-kira. Pas korang dah belajar dalam kelas akaun, dah boleh dah lah belajar pula cara nak declare borang cukai dekat dalam buku cukai. Lepas korang submit cukai ni, barulah boleh dapat TCC. Kalau dalam 3-3 step tu semua korang tak pernah buat lagi, belajar dia semua sekali ni dekat dalam kita punya package ni, nama dia Set Boss. Sekarang korang dah faham dah nak dapatkan TCC tu macam mana? Siapa dekat dalam ni status dia patuh? Check komen.